Keajaiban Malaysia, bagaimana sebuah negara tanpa setitik minyak menjadi nadi tenaga dunia? Di tengah-tengah dunia yang bergelut dengan krisis tenaga, satu berita yang sukar dipercayai telah muncul. Bahan api penerbangan yang menjadi nadi kepada industri penerbangan Amerika Syarikat sebenarnya adalah buatan Malaysia, sebuah negara yang sepatutnya tidak mengeluarkan setitik pun minyak. Kini seluruh dunia diselubungi kejutan. Loji-loji penapisan minyak di Amerika dan Eropah terhenti satu demi satu, menyebabkan kehilangan pengeluaran berjuta-juta tong sehari. Inventori global jatuh ke paras terendah dalam 20 tahun dan harga minyak mentah merudum tanpa henti. Namun di tengah-tengah kekalutan ini, Malaysia, sebuah negara dengan sifar sumber petroleum, sebaliknya melonjak ke kedudukan nombor 1 dunia. Pakar-pakar dari Eropah menganggapnya sebagai satu ilusi sementara, tetapi satu fakta yang mengejutkan telah terbukti bahan api penerbangan yang menyelamatkan pantai barat Amerika sememangnya buatan Malaysia. Bagaimanakah sebuah negara yang tidak mempunyai setitik minyak pun mampu menyelamatkan dunia? Dan apakah bahan api masa depan yang telah mereka sediakan? Kini keajaiban Malaysia yang diiktiraf dunia bermula. Hello, saya Robert Wilson, seorang wartawan pakar tenaga dari Amerika Syarikat. 540,000 tong. Itulah kapasiti pengeluaran minyak yang hilang oleh Amerika dalam sehari. 400,000 tong pula adalah angka yang hilang oleh Eropah dalam tempoh yang sama. Ketika inventori produk petroleum dunia mencatatkan paras terendah dalam 20 tahun, saya berdiri di Times Square, New York menahan nafas sambil memandang papan iklan elektronik. Angka-angka merah yang terus jatuh itu seolah-olah degupan jantung ekonomi dunia yang semakin lemah. Tepat pada saat itu, satu soalan daripada ketua editor saya, David, mengubah segalanya. David melemparkan graf kadar pertumbuhan ekspor tenaga Malaysia di hadapan saya dan bertanya, bagaimana sebuah negara yang tidak mempunyai setitik minyak pun boleh mencatatkan angka seperti ini? Saya juga terpinga-pinga pada ketika itu. Aliran ekspor dalam graf itu menunjukkan peningkatan sebanyak 300% berbanding tahun sebelumnya. Reaksi rakan-rakan wartawan saya di Wall Street semasa kami makan tengah hari masih jelas dalam ingatan saya. Semuanya tersenyum sinis. Berapa lamalah negara tanpa minyak itu boleh bertahan? Begitulah nada ejekan mereka. Terutamanya Michael, dia kelihatan jelik sambil berkata belanja pertahanan Malaysia adalah sekitar RM10 bilion setahun, tetapi kos import minyaknya mencapai beberapa kali ganda jumlah itu. Malam itu semasa bekerja lebih masa di pejabat saya di Manhattan, saya meneliti data mengenai Malaysia dan menemui satu angka yang mengejutkan. Jumlah import minyak mentah Malaysia mencecah 300 juta tong setahun. Jika dikira secara harian, ia melebihi 800,000 tong. Berapa lamakah sebuah negara yang terpaksa mendapatkan bekalan sebanyak itu dari luar negara mampu bertahan? Perbualan saya melalui persidangan video dengan John Smith, seorang penganalisis tenaga di London, masih terngiang-ngiang di telinga saya. John menyifatkan Malaysia sebagai tumit Achilles dalam keselamatan tenaga. Strukturnya akan runtuh hanya dengan sedikit sahaja pergolakan di Timur Tengah katanya. Saya turut bersetuju dengan kata-katanya. Namun angka tidak menipu. Nilai ekspor produk petroleum Malaysia telah meningkat sebanyak 40% berbanding tahun sebelumnya dan yang paling penting, jumlah ekspor bahan api penerbangannya mencatatkan kedudukan nombor 1 di dunia. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Satu kenyataan yang dibuat oleh Sarah Thompson, seorang pakar tenaga di sebuah saluran berita utama merumitkan lagi fikiran saya. Beliau memberi amaran jika Malaysia runtuh, seluruh rantaian bekalan tenaga Asia akan goyah. Analisisnya menunjukkan negara-negara jiran di Asia juga akan menerima tempiasnya secara berantai. Kata-kata Michael, berapa lama negara yang membelanjakan berkali-kali ganda bajet pertahanannya untuk minyak boleh bertahan? Terus berlega di fikiran saya. Tetapi pada masa yang sama, persoalan saya semakin membuak-buak. Bagaimana sebuah negara tanpa setitik minyak mampu menggoncang pasaran tenaga dunia? Saya bertekad untuk membongkar rahsia ini. 3 hari kemudian di Forum Tenaga Geneva, saya berharap dapat mencari kebenaran tentang Malaysia di tempat ini di mana pakar-pakar tenaga dunia berkumpul. Namun, sebaik sahaja penceramah pertama naik ke pentas, suasana menjadi dingin. Penceramah itu ialah Lars Johansson, seorang pelobi industri penapisan minyak Eropah. Pandangan matanya yang dingin meninjau para hadirin sebelum dia mula bersuara. Johansson dengan tegas menyifatkan pencapaian Malaysia baru-baru ini sebagai ilusi sementara. Dia ketawa sinis sambil berkata, sebuah negara tanpa satu pun sumber sedang cuba meniru gaya kuasa besar tenaga. Duduk di kerusi penonton, saya berasa aneh mendengar kata-katanya. Saya dapat merasakan ada sesuatu yang defensif dalam nadanya. Industri penapisan minyak Eropah kini diambang kehancuran. Sebuah syarikat kimia gergasi Jerman mencatatkan kerugian 6 bilion euro tahun lalu dan sebuah syarikat minyak utama Belanda juga telah memulakan penstrukturan semula bahagian penapisannya.
Sebaliknya, dalam tempoh yang sama, Malaysia mencatatkan lebihan dagangan terbesar dalam sejarah melalui ekspor produk petroleum. Nada suara Johansen mula bercampur dengan kemarahan. Dia menuduh Malaysia memonopoli keuntungan secara sendirian. Dia memandang rendah dengan berkata, mereka tidak mempunyai keupayaan teknologi tenaga yang sebenar, hanya mengambil kesempatan daripada kelebihan geografi antara Timur Tengah dan Asia. Suasana di kalangan hadirin menjadi riuh. Pada ketika itu, saya juga tanpa sedar mengangguk setuju. Saya fikir apa yang dikatakannya ada benarnya. Apakah hebatnya teknologi mengimport minyak mentah dari Arab Saudi, menapisnya dan menjualnya kepada negara-negara jiran di Asia? Johansen seterusnya menunjukkan angka kebergantungan Malaysia terhadap minyak. Dia menekankan bahawa kadar sara diri tenaga negara itu hanya beberapa peratus, manakala baki lebih 90% bergantung sepenuhnya kepada import. Berapa lama negara seperti ini boleh bertahan dalam situasi krisis tenaga? Soalnya, yang paling berkesan adalah kenyataan terakhirnya. Kejayaan Malaysia tidak lebih daripada bunga api yang akan padam dalam sekelip mata. Dia menegaskan, apabila krisis tenaga sebenar melanda, ia akan menjadi negara pertama yang runtuh. Tepukan gemuruh memenuhi dewan. Perbualan semasa rehat sambil minum kopi dengan wartawan lain juga lebih kurang sama. Pierre, seorang wartawan Perancis, berkata, walaupun Malaysia dikatakan memainkan peranan sebagai hub tenaga, pada akhirnya mereka hanyalah orang tengah. Dia penuh dengan keyakinan bahawa teknologi sebenar berada di Eropah. James, seorang wartawan ekonomi British, juga menunjukkan, walaupun loji penapisan Malaysia besar, ia tidak berguna jika bekalan minyak mentah terputus. Saya turut bersetuju dengan kata-kata mereka, fikiran bahawa sebuah negara tanpa sumber tidak mungkin akan bertahan lama menguasai benak saya. Semasa sesi soal-jawab selepas pembentangan Johansen, pendapat yang serupa terus diutarakan. Seorang pakar tenaga Norway menganalisis bahawa Malaysia hanya menyasarkan pasaran khusus yang timbul akibat sekatan terhadap Rusia. Penilaiannya ialah Malaysia hanya mengisi kekosongan bekalan yang wujud. Seorang eksekutif syarikat tenaga Itali pula lebih pedas. Dia mengkritik syarikat minyak Malaysia mengeksploitasi kelonggaran peraturan alam sekitar untuk menceroboh pasaran Eropah. Dia mendakwa ia adalah persaingan yang tidak adil. Forum berakhir. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya penuh dengan keyakinan. Kejayaan Malaysia benar-benar fenomena sementara. Tidak mungkin sebuah negara tanpa setitik minyak mampu berdiri setanding dengan kuasa besar tenaga. Malam itu, dalam email yang saya hantar ke ibu pejabat di New York, saya menulis, saya akan membongkar kepalsuan ini melalui liputan di Malaysia. Saya penuh dengan tekad untuk melaporkan dengan jelas detik-detik keruntuhannya. 2 hari selepas kembali ke New York dari Geneva, Ketua Editor David memanggil saya. Sebaik sahaja saya membuka pintu kaca pejabat editor di tingkat 47 Ibu Pejabat Manhattan, David memandang saya dengan riak wajah yang serius. David terus ke inti perbualan. Arahannya ialah supaya saya melakukan perjalanan ke Malaysia untuk membuat liputan mengenai pasaran penapisan minyak Asia. Secara rasminya, tujuannya adalah untuk memahami keadaan semasa hub tenaga Asia. Tetapi saya dapat meneka niat sebenarnya. Masalahnya ialah terlalu banyak berita tenaga yang datang dari Malaysia baru-baru ini. Media utama di Wall Street semuanya melaporkan tentang pertumbuhan industri penapisan minyak Malaysia. Terdapat juga aduan daripada pembaca yang keliru. David meletakkan tangannya di bahu saya dan berkata, pergi ke sana dan sahkan fakta yang tepat. Terutamanya, kita memerlukan analisis objektif mengenai kelestarian industri penapisan minyak Malaysia. Namun, saya membaca mesej lain dari sebalik kata-katanya. Sebenarnya, selepas forum Geneva, keraguan saya terhadap Malaysia semakin membesar. Kata-kata Johansen terus bermain di fikiran saya. Saya merasakan adalah sesuatu yang melucutkan bagi sebuah negara tanpa sumber untuk menjadi kuasa besar tenaga. Petang itu, semasa menempah tiket penerbangan, saya sudah mula merangka tajuk artikel di kepala saya. Kandungannya berkisah tentang kepalsuan industri petrokimia Malaysia atau tanda-tanda awal kejatuhan gelembung. Saya malah merasakan satu tanggungjawab untuk menyampaikan kebenaran kepada pembaca. Reaksi rakan sekerja saya Andrew ketika saya memberitahunya tentang perjalanan ke Malaysia semasa makan tengah hari sangat berkesan. Andrew kelihatan heran sambil berkata Malaysia membelanjakan sejumlah besar wang setiap tahun hanya untuk import minyak. Berapa lama struktur seperti ini boleh bertahan? Mark, seorang wartawan senior di Jabatan Ekonomi, juga mempunyai pandangan yang sama. Mark mengingatkan saya betapa rapuhnya Malaysia semasa krisis kewangan Asia pada tahun 1997. Bukankah ekonomi negara itu bergegar hebat pada masa itu? Katanya. Dia memberi amaran bahawa krisis lain mungkin akan datang memandangkan tahap kebergantungan tenaga yang begitu tinggi. Malam sebelum berlepas,
Semasa menyusun dokumen berkaitan Malaysia, saya menemui satu fakta yang mengejutkan. Statistik menunjukkan bahawa kebergantungan import tenaga primer Malaysia mencapai lebih 90%. Ia adalah salah satu negara dengan tahap tertinggi di dunia. Bagaimana negara seperti ini boleh menjadi negara pengeksport tenaga? Saya tidak dapat memahaminya. Apa yang lebih mengejutkan ialah sumber bekalan minyak mentahnya. Kebergantungan kepada Timur Tengah melebihi 70%. Arab Saudi, Kuwait, UAE, Iraq, semuanya adalah kawasan yang tidak stabil dari segi politik. Saya berfikir, jika masalah timbul di rantau ini, Malaysia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Di dalam teksi menuju ke lapangan terbang, saya penuh dengan keyakinan. Malaysia pastinya sebuah istana pasir yang kelihatan gah dari luar. Bagi sebuah negara tanpa setitik minyak untuk berlagak sebagai kuasa besar tenaga adalah sama seperti membina istana di atas awan. Sambil bersandar di kerusi dalam penerbangan ke Kuala Lumpur, saya membuka komputer riba saya. Saya fikir saya akan menyediakan draft artikel terlebih dahulu. Tajuknya sudah diputuskan. Saya merancang untuk menulis Wajah Sebenar Mitos Tenaga Malaysia. Sambil memandang lautan Pasifik di luar tingkap, saya berikrar saya akan membongkar kepalsuan ini di Malaysia. Saya penuh dengan tekad untuk merakam detik-detik keruntuhannya dengan jelas dan menyampaikan kebenaran kepada pembaca. Saya berazam untuk menunjukkan bagaimana impian kosong sebuah negara tanpa minyak akan hancur berkecai. Sepanjang penerbangan selama 14 jam, saya berpegang pada satu keyakinan. Apabila saya pulang dari Malaysia, saya pasti akan membawa pulang sebuah artikel yang penuh dengan realiti yang mengecewakan. 3 jam selepas tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA, saya sudah berada di kompleks penapisan minyak pengerang di Johor. Kesan pertama saya terhadap tempat ini, yang saya tiba selepas menaiki kereta api dan kenderaan lain, adalah sangat mengejutkan. 1.3 juta tong, jumlah minyak mentah yang boleh diproses dalam sehari tertera di papan elektronik di hadapan saya. 15 menara penyulingan menjulang ke langit seperti bangunan pencakar langit berpuluh-puluh tingkat. Ia adalah skala yang belum pernah saya lihat walaupun di kompleks penapisan minyak di Houston, Texas. Saya terdiam seketika. Pemandu pelancong tempatan, Encik Ismail bin Ahmad, menghampiri saya dan memberi salam. Encik Ismail adalah seorang veteran yang telah bekerja di kompleks ini selama 20 tahun. Sambil mendengar penjelasannya, saya semakin tidak percaya. Kompleks gergasi di Pengerang ini sahaja dikatakan memproses 840,000 tong sehari. Ini setanding dengan kapasiti penapisan keseluruhan United Kingdom. Lebih-lebih lagi, saya tidak dapat percaya apabila mendengar bahawa syarikat-syarikat pengeluar minyak utama lain yang serupa juga berkumpul di kawasan berdekatan. Saat saya berdiri di hadapan menara penyulingan dan memandang ke atas, saya berasa pening. Struktur gergasi setinggi ratusan meter itu beroperasi 24 jam tanpa henti. Uap panas yang naik dari puncak menara kelihatan seperti hembusan nafas naga gergasi. Apabila Encik Ismail membawa saya ke bilik kawalan, saya terkejut sekali lagi. Beratus-ratus monitor memenuhi seluruh dinding. Para jurutera sedang meneliti skrin komputer seolah-olah mereka sedang mengemudi kapal angkasa. Sistem automasi canggih seperti ini hanya pernah saya lihat di beberapa tempat sahaja di Amerika. Apa yang paling mengejutkan ialah kecekapan prosesnya. Saya diberitahu bahawa kadar pengekstrakan petrol, diesel, bahan api penerbangan dan lain-lain daripada minyak mentah melebihi 95%. Saya hanya mampu mengangguk apabila diberitahu ia adalah tahap tertinggi di dunia. Encik Ismail berkata dengan bangga, bahan api penerbangan yang dihasilkan di sini dieksport sehingga ke pantai barat Amerika. Terutamanya penjelasannya bahawa sebahagian besar bahan api penerbangan yang digunakan di lapangan terbang antarabangsa Los Angeles, LAX, adalah dari Pengerang. Pada saat itu, bulu roma saya meremang. Sambil melawat kompleks itu, saya menemui satu lagi perkara yang menakjubkan. Tahap kecanggihan kemudahan alam sekitarnya. Dari unit penyasulfuran, unit pengurangan nitrogen oksida, hingga ke loji rawatan air sisa, semuanya dilengkapi dengan teknologi terkini. Ia adalah tahap yang boleh melepasi piawaian alam sekitar yang ketat di Eropah tanpa sebarang masalah. Apabila kami tiba di kawasan tangki simpanan, saya benar-benar ternganga. Tangki simpanan minyak mentah gergasi dengan diameter melebihi 80 meter berbaris sejauh mata memandang. Menurut penjelasan Encik Ismail, tempat ini sahaja boleh menyimpan 30 juta tong. Ini jauh melebihi rizab strategik 90 hari bagi seluruh Malaysia. Kemudahan pelabuhan juga sangat mengagumkan. Dermaga yang boleh memuatkan sehingga 3 kapal tangki gergasi 300,000 tan secara serentak. Kadar pemunggahan juga dikatakan melebihi 10,000 tong sejam. Dengan kecekapan ini, mereka boleh memproses minyak mentah yang datang dari Timur Tengah dengan pantas. Apa yang paling mengejutkan ialah kemudahan penyelidikan dan pembangunan, AD.
Sebuah makmal untuk membangunkan bahan api mesra alam terletak di tengah-tengah kompleks. Saya dapat mengesahkan bahawa mereka sedang menyediakan bahan api bio, hidrogen dan bahan api penerbangan mampan, SAF. Dalam perjalanan pulang ke hotel di bandar pada waktu petang, fikiran saya bercelaru. Ia terlalu berbeza dengan apa yang saya jangkakan. Malaysia, yang saya pandang rendah sebagai negara tanpa minyak, sebaliknya mempunyai teknologi dan skala yang lebih maju daripada Amerika. Di bilik hotel, saya membuka komputer riba dan cuba menyusun apa yang saya lihat sepanjang hari, tetapi ia tidak mudah. Draft artikel yang telah saya tulis terlebih dahulu terlalu jauh berbeza daripada realiti. Fikiran ini adalah tahap yang belum pernah saya lihat di Amerika terus berlegar di kepala saya. Malam itu, dalam laporan lapangan pertama yang saya hantar ke Ibu Pejabat New York, saya menulis, saya telah mengesahkan bahawa kemudahannya jauh lebih sistematik dan canggih daripada yang dijangkakan. Namun saya juga menambah pertimbangan, namun kelemahan asasnya mungkin tidak akan berubah. Pada hari kedua di Johor, saya menuju ke tapak pemunggahan kapal di pelabuhan. Saya ke sana untuk melihat kerja-kerja pemunggahan yang bermula seawal jam 6 pagi. 600,000 tan. Itulah jumlah bahan api penerbangan yang dieksport ke Amerika dalam sebulan. 3 kapal tangki gergasi berlabuh bersebelahan. Pada badan kapal, nama-nama syarikat minyak global seperti Chevron, ExxonMobil dan BP tertera dengan jelas. Pada saat itu saya sedar, seorang kaki tangan pelabuhan, Cik Siti, memberi penjelasan sambil menemani saya. Beliau berkata bahan api penerbangan ini akan menuju ke Los Angeles, San Francisco dan Seattle. Satu fakta yang mengejutkan. Malaysia memenuhi 29% daripada permintaan bahan api penerbangan di wilayah pantai barat Amerika. 29%. Bahagian pasaran nombor 1 dunia, kata-kata Cik Siti membuatkan saya terkesima. Bagaimana sebuah negara tanpa setitik minyak mampu menyokong Amerika? Saya tidak dapat mempercayainya. Encik Rashid bin Saleh, Ketua Pasukan Eksport sebuah syarikat minyak utama yang saya temui di tapak pemunggahan, menceritakan kisah yang lebih menakjubkan. Beliau berkata jumlah eksport bahan api penerbangan telah meningkat sebanyak 340% berbanding tahun sebelumnya. Selepas wabak penyakit berjangkit berakhir, industri penerbangan pulih dan permintaan untuk bahan api penerbangan berkualiti tinggi meningkat secara mendadak. Apa yang paling berkesan ialah kualiti bahan api penerbangan buatan Malaysia adalah yang tertinggi di dunia. Apabila saya mendengar angka seperti kandungan sulfur di bawah 0,08% dan kadar penyingkiran bendasing 99.4%, saya secara semula jadi mengangguk. Dengan kualiti ini, mereka boleh melepasi piawaian ketat Eropah dengan mudah. Encik Rashid berkata dengan bangga sebab syarikat penerbangan Amerika menyukai bahan api penerbangan buatan Malaysia bukan sahaja kerana harganya. Beliau menjelaskan bahawa ia dinilai tinggi dari semua aspek, termasuk prestasi enjin, kecekapan bahan api dan piawaian alam sekitar. Pemandangan yang saya lihat selepas berpindah ke Pelabuhan Klang lebih mengagumkan. Terminal ekspor produk petroleum yang tersusun rapi seperti kontainer terbentang sejauh mata memandang. Dikatakan, purata 150,000 tan produk petroleum dihantar ke seluruh dunia melalui pelabuhan ini setiap hari. Statistik ekspor yang ditunjukkan oleh Encik Zulhairi, seorang pengurus di lembaga pelabuhan, benar-benar menakjubkan. Nilai ekspor produk petroleum, Malaysia telah mencapai jumlah yang sangat besar pada tahun lepas. Saya diberitahu ia adalah item ekspor utama selepas produk elektronik. Skalanya lebih besar daripada industri perkapalan. Encik Zulhairi membuka peta dan menjelaskan, tiada tempat yang tidak dapat dicapai oleh produk petroleum Malaysia. Beliau berkata mereka mengeksport bukan sahaja ke pantai barat Amerika dan negara-negara jiran Asia, tetapi juga sehingga ke Eropah. Apa yang paling mengejutkan ialah jumlah kargo yang melalui Singapura. Produk petroleum yang dihasilkan di Malaysia dieksport semula melalui Singapura ke India, Timur Tengah dan Afrika. Ini bermakna walaupun Singapura, yang digelar Hub Produk Petroleum Asia, bergantung pada produk Malaysia. Dalam perjalanan pulang ke Johor, saya melawat kilang sebuah syarikat minyak utama. Skala loji penapisan ini yang dilabur oleh syarikat minyak negara Arab Saudi juga di luar imajinasi. Ia mempunyai kapasiti pemprosesan 660,000 tong sehari dan dilengkapi dengan unit pemecahan sisa terkini. Encik Halim, pengarah yang bertanggungjawab atas ekspor syarikat itu, memberitahu saya satu fakta yang menarik. Malah syarikat minyak negara Arab Saudi, syarikat induk mereka, mengimport semula produk petroleum bernilai tinggi yang dihasilkan di Malaysia. Saya benar-benar terkejut dengan struktur di mana mereka menyerahkan minyak mentah dan membeli balik produk siap. Menurut penjelasan Encik Halim, daya saing industri penapisan minyak Malaysia terletak pada kemudahan penapisan bersepadunya.
Kepayaan untuk menghasilkan semua produk, petrol, diesel, bahan api penerbangan, nafta, asfal daripada minyak mentah dalam satu proses adalah yang terbaik di dunia. Petang itu, di dalam kereta api ETS menuju ke Kuala Lumpur, fikiran saya bercelaru. Ia terlalu berbeza dengan Malaysia yang saya kenali. Saya memandangnya rendah sebagai negara tanpa minyak, tetapi sebaliknya ia sedang menyelamatkan Amerika. Dalam mesej yang saya hantar ke ibu pejabat menggunakan telefon pintar, saya menulis dengan jujur, situasinya sama sekali berbeza daripada yang dijangkakan. Malaysia bukan sekadar negara penapisan minyak, tetapi memainkan peranan sebagai hub tenaga global. Saya berfikir, adakah perkara seperti ini boleh berlaku di dunia? Malaysia menyelamatkan Amerika. Semua prasangka saya hancur berkecai pada saat itu. Pada hari ketiga di Kuala Lumpur, satu berita mengejutkan tiba. Keputusan untuk meningkatkan pengeluaran diumumkan pada mesyuarat OPEC+. Harga minyak mentah merudum sebanyak 27% dalam sehari dari 0.85 setong kepada 0.62. Saya berada di sebuah kafe di segitiga emas, berasa cemas sambil melihat berita Bloomberg. Laporan terkini bahawa Arab Saudi telah memutuskan untuk meningkatkan pengeluaran sebanyak 2 juta tong sehari terus berkelip di skrin. Tepat pada saat itu, telefon bimbit saya berdering. Ia adalah Lars Johansson yang saya temui di Geneva. Suaranya penuh dengan nada mengejek. Johansson berkata dengan angkuh, "Ramalan saya betul, bukan? Malaysia juga akan tamat riwayatnya." Analisisnya ialah industri penapisan minyak Malaysia tidak akan dapat bertahan jika margin penapisan menyusut akibat kejatuhan harga minyak mentah. Apa yang ditekankannya secara khusus ialah kelemahan struktur Malaysia. Beliau menunjukkan bahawa struktur perolehan minyak mentah yang bergantung sepenuhnya kepada import adalah sangat sensitif terhadap turun naik harga minyak mentah. Ramalannya ialah walaupun harga minyak mentah turun, kerugian inventori akan menjadi sangat besar. Sebaik sahaja panggilan telefon Johansson berakhir, saya bergegas ke pusat kewangan. Wajah seorang penganalisis di sebuah syarikat sekuriti utama, Encik Nakamura Shohei, kelihatan muram. Encik Nakamura berkata dengan cemas, harga saham syarikat-syarikat gergasi Malaysia jatuh serentak. Sambil menunjukkan angka harga saham setiap syarikat yang menurun, beliau menjelaskan bahawa kebimbangan pelabur semakin meluas. Yang lebih serius ialah laporan daripada bank-bank pelaburan asing. Berita bahawa Goldman Sachs telah menurunkan unjuran industri penapisan minyak Malaysia kepada negatif. Morgan Stanley juga dikatakan mempunyai pendirian yang sama. Pada saat itu, saya fikir kata-kata Johansson mungkin betul. Walaupun kemudahannya canggih dan teknologinya unggul, mungkin sukar untuk bertahan dengan turun naik harga minyak mentah dalam struktur yang mengimport semua bahan mentah. Saya menerima panggilan daripada Biro Asia, sebuah saluran berita utama. Permintaan untuk wawancara telefon segera mengenai keadaan semasa industri penapisan minyak Malaysia. Saya menjawab dengan berhati-hati, kesukaran dijangka dalam jangka pendek. Malam itu, di sebuah restoran di bandar, saya bertemu dengan wartawan tenaga tempatan. Wartawan dari Akhbar Utama, Encik Rahman, Cik Aisyah dan Encik David Tan turut serta. Wajah Encik Rahman juga muram. Beliau menyampaikan berita bahawa pihak berkepentingan dalam industri penapisan minyak telah mengadakan mesyuarat tergempar untuk membincangkan langkah-langkah menangani kejatuhan mendadak harga minyak mentah. Cik Aisyah menunjukkan kebimbangan yang lebih khusus. Titik pulang modal purata syarikat minyak Malaysia adalah sekitar 0.65 setong. Dengan harga minyak mentah semasa, kerugian tidak dapat dielakkan analisisnya. Jika penilaian inventori diambil kira, keadaannya akan menjadi lebih serius, katanya. Data yang ditunjukkan oleh Encik David Tan sangat mengejutkan. Jumlah nilai inventori 4 syarikat minyak utama Malaysia mencapai jumlah yang sangat besar. Kiraannya ialah jika harga minyak mentah jatuh lebih daripada, kerugian berbilion-bilion dolar mungkin berlaku. Kembali ke hotel, saya membuka komputer riba dan menghantar email kepada Johansson. Saya mengakui bahawa ramalannya nampaknya betul. Saya mula merasakan bahawa mitos kejayaan tenaga Malaysia mungkin satu kepalsuan. Suasana dalam persidangan video dengan rakan-rakan di Wall Street juga serupa. Michael menggelengkan kepalanya sambil berkata, seperti yang dijangkakan, ada hadnya bagi negara tanpa sumber. Andrew juga menasihatkan, cepat selesaikan liputan di Malaysia dan pulanglah. Malam itu dalam laporan yang saya hantar ke ibu pejabat New York, saya menulis dengan jujur, kejatuhan harga minyak mentah telah mendedahkan had struktur industri penapisan minyak Malaysia. Beberapa hari akan datang akan menjadi penentu. Harga minyak mentah terakhir yang saya semak sebelum tidur telah jatuh kepada 0.58 setong. Kata-kata Johansson terus bermain di fikiran saya. Kata-katanya, minyak mentah telah runtuh, sekarang giliran Malaysia. Adakah Malaysia akan dapat mengatasi krisis ini? Atau adakah ia benar-benar akan runtuh seperti ramalan Johansson?
Saya tidur dengan perasaan cemas. Pagi hari ketiga selepas kejatuhan harga minyak, saya berada di hadapan ibu pejabat sebuah syarikat pengeluar minyak utama di KLCC. Saya datang untuk liputan terakhir dengan harapan tipis. 13,006. Angka yang tertulis pada bahan taklimat yang saya terima di kaunter penyambut tetamu membuatkan saya terpaku. Margin penapisan, yang sehingga semalam hanya 15,4, telah melonjak 5 kali ganda dalam sehari. Ensik Farhan, pengarah Jabatan Perancangan Strategik syarikat itu menyambut saya. Wajah Ensik Farhan ceria. Malah, dia kelihatan bersemangat. Pada saat itu, saya secara intuitif merasakan ada sesuatu yang telah saya terlepas pandang. Ensik Farhan mula menjelaskan dengan tenang. Kejatuhan harga minyak mentah sebaliknya merupakan berita baik bagi industri penapisan minyak Malaysia. Analisisnya ialah apabila kos bahan mentah jatuh secara mendadak, margin penapisan, iaitu perbezaan dengan harga jualan produk, meningkat dengan cepat. Apa yang paling mengejutkan ialah konsep yang dipanggil spread keretakan. Ia adalah jadual yang menunjukkan perbezaan harga antara minyak mentah dan petrol dan Malaysia dikatakan berada pada kedudukan yang paling menguntungkan di dunia. Penjelasannya ialah harga produk siap secara relatifnya stabil kerana Premium Asia. Graf yang ditunjukkan oleh Ensik Farhan benar-benar mengejutkan. Titik pulang modal industri penapisan minyak Malaysia adalah sekitar 0,20 setong. Dengan harga minyak mentah semasa 0,58, mereka mempunyai margin keselamatan hampir 3 kali ganda. Apa yang lebih menakjubkan ialah ciri-ciri rantau Asia. Minyak mentah yang datang dari Timur Tengah ke Asia mempunyai premium kerana kos pengangkutan, tetapi premium ini menjadi lebih besar apabila mengeksport produk siap. Ia adalah struktur di mana kelebihan geografi dimaksimumkan. Kisah yang saya dengar selepas berpindah ke syarikat minyak lain lebih menarik. Terima kasih kepada kemudahan penapisan terkini yang dipanggil Residue Upgrading Complex, minyak mentah berkualiti rendah juga boleh ditukar menjadi produk berkualiti tinggi. Ia adalah struktur di mana margin menjadi lebih besar apabila harga minyak mentah turun. Encik Azman, pengurus pasukan perancangan strategik syarikat itu, memberikan angka konkret. Perbezaan harga antara minyak bahan api berat dan minyak ringan adalah sekitar 0,15 setong, tetapi syarikat minyak Malaysia boleh menukar sepenuhnya perbezaan ini kepada keuntungan melalui teknologi. Ensik Mustafa Kamal, seorang pengarah eksekutif yang saya temui di syarikat lain, mendedahkan fakta yang lebih menakjubkan. Pesanan baharu dalam 3 hari terakhir telah meningkat sebanyak 200% berbanding bulan sebelumnya. Ia adalah bukti bahawa pembeli di seluruh dunia semakin mencari produk Malaysia. Terutamanya, pesanan daripada syarikat penerbangan di wilayah pantai barat Amerika telah meningkat secara mendadak. Dengan kejatuhan harga minyak mentah, industri penerbangan menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan permintaan untuk bahan api penerbangan berkualiti tinggi meningkat dengan cepat. Penjelasannya ialah Malaysia memonopoli permintaan ini. Data yang saya sahkan di ibu pejabat sebuah syarikat minyak utama milik Arab Saudi benar-benar luar biasa. Margin penapisan di rantau Asia telah mencatatkan paras tertinggi dalam sejarah. Ia dikatakan 3 kali lebih tinggi daripada rantau seperti Eropah dan Amerika. Menurut penjelasan Ensik Indonesia, seorang pengurus pasukan kewangan syarikat itu, margin keuntungan operasi syarikat minyak Malaysia telah melebihi 15%. Angka ini lebih daripada 5 kali ganda purata industri penapisan minyak dunia. Dengan keuntungan ini, mereka boleh mengatasi sebarang krisis dengan mudah. Saya kembali ke pusat kewangan dan memeriksa suasana pasaran saham, tetapi ia telah berubah sepenuhnya. Saham berkaitan minyak yang jatuh mendadak pada waktu pagi telah melonjak serentak pada sebelah petang. Sebuah syarikat naik 15%, manakala syarikat lain melonjak 18%. Apabila saya bertemu semula dengan penganalisis syarikat sekuriti, Ensik Nakamura Shohei, riak wajahnya sama sekali berbeza. Dengan wajah ceria yang bertentangan dengan waktu pagi, beliau menjelaskan daya saing struktur industri penapisan minyak Malaysia. Ensik Nakamura berkata dengan suara teruja, saya telah memandang rendah kekuatan sebenar industri penapisan minyak Malaysia. Saya tidak pernah terfikir bahawa kejatuhan harga minyak mentah sebaliknya akan menjadi faktor positif terbesar. Malam itu saya menelefon Lars Johansson. Saya memberitahunya bahawa ramalannya sama sekali salah. Johansson pada mulanya tidak percaya, tetapi kemudian dia terdiam. Di bilik hotel, saya membuka komputer riba dan mula menulis artikel. Tajuknya sudah diputuskan. Kejatuhan harga minyak mentah sebaliknya menjadi angin kencang bagi Malaysia. Pembalikan menakjubkan yang menyangkal semua prasangka dan ramalan. Pada hari terakhir liputan saya di Malaysia, saya berada di sebuah institut penyelidikan di Cyberjaya. Apa yang saya lihat di sini adalah masa depan yang di luar imajinasi.
Keupayaan simpanan minyak Malaysia. Angkanya lebih 2 kali ganda daripada piawaian 90 hari Agensi Tenaga Antarabangsa, EEA. Ini bermakna sistem keselamatan tenaga yang paling selamat di dunia. Pada saat itu, saya sedar bahawa saya telah salah menilai Malaysia sepenuhnya. Dr. Azizan, seorang penyelidik di institut tersebut, membawa saya ke kemudahan bawah tanah, sebuah gua bawah tanah yang besar terbentang. Skalanya mampu menyimpan 30 juta tong. Dikatakan terdapat 17 kemudahan seperti ini di seluruh negara. Dr. Azizan menjelaskan dengan bangga, simpanan minyak Malaysia adalah yang keempat terbesar di dunia dari segi mutlak, selepas Amerika Syarikat, China dan Jepun. Beliau menekankan bahawa jika populasi dan saiz ekonomi diambil kira, ia secara praktikalnya adalah tahap tertinggi di dunia. Tetapi kejutan sebenar menanti selepas itu. Lawatan ke kemudahan pengeluaran SAF, bahan api penerbangan mampan. SAF yang bermaksud bahan api penerbangan mampan adalah bahan api teras bagi industri penerbangan masa depan. Barisan pengeluaran SAF sebuah syarikat minyak utama di Pengerang benar-benar luar biasa. Jumlah pengeluaran bahan api penerbangan bio yang menggunakan minyak masak terpakai dan lemak haiwan sebagai bahan mentah dikatakan mencapai 200,000 tan setahun. Ini adalah skala terbesar di Asia. Data yang ditunjukkan oleh Ensik Kamal, Ketua Pasukan Pengeluaran, sangat menakjubkan. SAF yang dihasilkan oleh Malaysia memainkan peranan penting dalam pencapaian matlamat neutral karbon syarikat penerbangan Eropah, Lufthansa, Air France KLM, semuanya dikatakan menggunakan SAF buatan Malaysia. Apa yang paling berkesan ialah teknologinya. Teknologi pengeluaran SAF Malaysia dinilai sebagai yang terbaik di dunia. Apabila saya mendengar angka bahawa kesan pengurangan karbonnya adalah lebih 80% berbanding bahan api penerbangan konvensional, saya tidak dapat menahan rasa kagum. Kemudahan pengeluaran hidrogen yang saya lihat di Kompleks Pengerang juga mengagumkan. Ia mempunyai keupayaan untuk menghasilkan 30,000 tan hidrogen sehari. Ini adalah jumlah yang boleh digunakan oleh 2 juta kereta hidrogen dalam sehari. Menurut Ensik Zainal, pengarah bahagian perniagaan hidrogen, Malaysia sedang menerajui ekonomi hidrogen dunia. Beliau penuh dengan keyakinan bahawa mereka mempunyai keupayaan teknologi terbaik di dunia dalam semua proses, dari pengeluaran hingga pengangkutan dan penyimpanan. Teknologi penangkapan karbon sebuah syarikat tenaga utama juga menakjubkan. Dengan teknologi yang dipanggil CCS, Carbon Capture and Storage ini, mereka boleh menangkap 1 juta tan karbon dioksida setahun. Ini setanding dengan jumlah yang dikeluarkan oleh 200,000 buah kereta. Dr. Hafiz, seorang saintis di Institut Penyelidikan Teknologi, memberitahu saya satu fakta yang menarik. Teknologi CCS Malaysia diiktiraf sebagai salah satu daripada 3 kuasa teknologi terkemuka dunia, sebaris dengan Norway dan Belanda. Ia adalah bukti bahawa kekuatan negara, gergasi petrokimia juga membawa kepada teknologi alam sekitar. Lawatan terakhir saya adalah ke Institut Penyelidikan Teknologi Tenaga Bersepadu Malaysia. Teknologi bahan api biogenerasi akan datang yang sedang dibangunkan di sini benar-benar futuristik. Teknologi untuk membuat bahan api penerbangan menggunakan mikroalga kedengaran seperti dalam filem fiksyen sains. Menurut penjelasan Dr. Imran, seorang penyelidik, ia boleh dikomersialkan dalam tempoh 10 tahun. Jika itu berlaku, Malaysia akan dapat menghasilkan bahan api sendiri tanpa perlu mengimport minyak. Ia adalah prospek yang benar-benar menakjubkan. Dalam perjalanan ke lapangan terbang, saya mengimbas kembali minggu yang lalu. Malaysia yang saya pandang rendah sebagai negara tanpa setitik minyak sebenarnya berada di barisan hadapan inovasi tenaga. Mereka bukan sahaja melangkaui status negara penapisan minyak, tetapi juga cuba menguasai tenaga masa depan. Sambil menulis artikel terakhir di launch lapangan terbang, saya tidak dapat menahan rasa kagum. Tajuknya sudah diputuskan. Keajaiban Malaysia, dari penyelamat masa kini kepada penguasa masa depan. Sambil bersandar di kerusi dalam penerbangan menuju ke New York, saya mempunyai perspektif yang sama sekali baru terhadap Malaysia. Sebuah negara yang telah mencipta rahmat sumber dan bukannya sumpahan sumber. Sambil memandang lautan Pasifik di luar tingkap, saya sedar, sebuah negara tanpa setitik minyak telah menjadi jantung tenaga dunia. Ironinya ialah saya, yang datang untuk mencari detik-detik keruntuhan, sebaliknya menemui masa depan. Pada ketika itu, seorang pramugari menghampiri dan berkata, bahan api untuk pesawat yang tuan naiki ini juga adalah buatan Malaysia. Pada saat itu, saya hanya mampu tersenyum. Malaysia sudah pun menjadi kewujudan yang sangat diperlukan, bukan sahaja di bawah kaki saya, tetapi juga di langit seluruh dunia. Liputan yang bermula dengan ejekan dan prasangka berakhir dengan kekaguman dan penghormatan.